Okey, ada yang tanya macam mana nak transfer video daripada dashcam original Productiva ni ataupun MyEV, mana-mana lah produk yang ada dashcam AV version kan, AV variant, ke mobile phone ataupun ke komputer lah. Okey, untuk pengetahuan semua, dashcam ni tak ada Bluetooth lah. Dia tak boleh directly transfer ke phone. So you all kena keluarkan SD card. Dia ada SD card kat tepi tu. By default dia akan bagi SD card. Yang ni saya dah upgrade kepada 32 lah. Asalnya dia 16GB saja, saya beli yang 32. So korang boleh tekan kat tepi tu, keluarkan SD card tu, and then masukkan ke dalam phone. Kalau Android dia ada slot untuk SD card kan, so masukkan, and then you terus boleh pilih video dan download lah. Tapi kalau phone tu tak ada SD card slot, memang kena gunakan komputer. So gunakan SD card reader, and then pilih video dan masukkan dalam phone balik semula lah, macam tu. So leceh sikit lah. File dia saya tak ingat apa nama file format dia tu, bukan MPEG tau. So kalau misalnya kita tak boleh nak play, korang download software VLC player, so dia boleh play, ataupun you all convert dulu kepada file yang biasa macam MP4 ke AVI ke MOV, yang boleh play lah. So itu sajalah cara yang simple. Okay, so saya juga nak tunjukkan juga macam mana untuk format video, ataupun nak format SD card. So cara dia simple saja. Sebab hari ni sebenarnya hari yang terakhir saya gunakan Productiva ni. So saya nak format memori dia supaya orang yang beli kereta ni dia tak tengok lah video-video yang ada dalam ni. Jadi senang je, korang tekan M, iaitu menu. Lepas tu tekan anak panah turun tu kan, down tu cari perkataan format. So format ni tujuannya untuk kita erase semua video secara total lah. So bila korang tekan dekat format tu, dia akan tanya confirm ke kan, and then korang tekan OK lah kalau korang memang nak format. So lepas format tu, boleh try check dekat album tu ataupun dekat gallery tu ada tak lagi apa-apa video. Tekan yang gambar play tu, apa ni, logo play. Tak nampak, kata dah tak ada video dah, tak ada video file. So maknanya semua dah kosong. Okay, so jangan lupa buat langkah ni kalau korang nak serahkan kereta lah kepada pembeli baru. Sebenarnya saya ada buat video khas untuk dashcam ni, untuk semua function yang ada dalam sebuah video yang komplit lah dalam YT, dan saya rasa saya dah upload juga dekat TikTok ni juga. So korang boleh tengok lah untuk function-function yang penuh, video penuh fungsi dashcam ni.